Hai guys, Assalamualaikum. So hari ni kita nak pergi hiking dekat Bukit Kepayang lagi. Tapi kali ni kita bawa kanak-kanak riang. Let's go. Gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani. Kita lomba dua. Lewati masa-masa yang Bolak je. Wey. Tu dia pacak. Oh, dah lama tak hiking, kita hiking. Kita berada dekat Bukit Kepayang, tapi kita ikut jalan lain. Hari tu kita naik jalan lain. Ni jalan shortcut lah orang kata kan. Sebab kita nak cepat, takut maghrib. So jom, let's go. Apa perasaan awak? Happy. Happy? Lagi? Penat. Happy sangat? Penat. Penat? Sekarang kita dah sampai ke Sky Garden. Sky Garden yang nampak view banyak. Memang cantik lah. Kalau korang yang macam malas nak hiking tinggi tu, korang datang kat sini. Ulang-alik kejap ke. Janji kita bergerak dan bersenam guys. So sekarang ni dia macam hujan renyai-renyai sikit. Padahal panas je. Hujan panas sangat. So tak apa, kita sekejap je, jadi kita turun balik. Nak tengok view guys. So kalau korang nampak padang-padang luas macam ni, maksudnya dah sampai dah guys, Sky Garden. Kenapa dia panggil Sky Garden adalah sebab dia tinggi. Nampak view Seremban 2 Ni dia, kita bawa. Nampak tu view Seremban 2. Let's go. Belah depan sekali ni kau boleh tangkap lah gambar kat sini. Tu view Gunung Angsi. Cantik cantik gila. Lagi waktu pagi sunrise kat sana. Tu lawa gila. Cantik. Belah sana view Seremban 2. Senang je nak hiking ni, sekejap je. Tak sampai 20 minit dah sampai ke atas ni guys. Tu kalau puncak gunung Bukit Kepayang kat atas tu lah. Bukit Kepayang tu ada kafe semua kat atas kan. Tu best. Okay, so hujan pun semakin kuat. Kita nak turun dah. Mantap. Siap setengah jam hiking 15 minit. semoga saja niat baik tak terwujud segera, asal kita percaya dia bahas segalanya. Jangan dulu lelah, yakin semua. Kanan ke kiri? Ada. Jumpa lagi kat next video. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Hidup ni kental brother. Gerak lu.